ingin ditekankan di sepanjang proses rundingan, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip berkecuali, pendekatan whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus dilindungi dan terpelihara. Pasukan perunding tidak langsung berganjak pendirian di dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu garis merah, the red lines, khususnya hak bumi putera, dasar perolehan kerajaan dan tuntutan pembukaan liberalisasi ekuiti sepenuhnya sektor-sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi. Kalau ada yang mendakwa kononnya kita jual negara, saya cabar mereka tunjuk satu klausa yang melanggar atau melepasi garis merah ini. Ya, satu pun tiada. Ya, sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau kita mahukan terma yang lebih baik, mudah saja. Berikan semua perkara garis merah yang kita berusaha sedaya upaya lindungi selama ini. Walaupun begitu, jika kita bagi ke semuanya, tiada jaminan kita akan berikan atau diberikan tarif yang lebih rendah. Ini hakikatnya. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita. Pertahankan kepentingan negara. Tidak berganjak walaupun seinci dalam mempertahankan garis-garis merah ini. Ini soal maruah dan kedaulatan negara. Dan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kerajaan tidak akan sekali-kali mengizinkan kedaulatan kita diganggu gugat. Perjanjian Act ini juga mengandungi klausa-klausa yang menjaminkan kedaulatan negara, di mana pelaksanaan perjanjian adalah berdasarkan kepentingan dan keselamatan ekonomi negara, serta berlandaskan undang-undang dan peraturan domestik negara. Amerika Syarikat juga bersetuju supaya sebarang langkah yang ingin diambil pihaknya dalam menangani isu-isu ketidakseimbangan perdagangan haruslah melalui mekanisme rundingan bagi mencari kesefahaman bersama.